Tayo on fire. Okey, Rul. Yes. Memandangkan talent-talent kita dah masuk dah. Betul. Talent permanent untuk Nazfa Team dah official. Kita dah tahu selepas kita menjalani orientasi apa semua apa. Betul. So yang mana tak tahu siapa dia yang masuk tu boleh tengok kat konten apa? Nazrul guys. Tapi kita ada surprise lagi apa? Surprise apa? Surprise yang kita tengah bincangkan tu. Oh, betul. Kenapa aku boleh lupa macam tu? Jadi konten kali ni kita tak nak cerita pasal surprise sebab kita nak pergi go through dengan True or true. Okay. So, jom kita mulakan true or true kita. So, mesti banyak soalan ni dia pun nak tanya kat kita. Banyak kat soalan orang tanya Okay, so jom kita pergi soalan true or true kita yang pertama. Daripada siapa boleh tanya? Fani. Okay, alright. Orang nak tanya. Apa kurangnya lain? Apa kelebihannya kami? Talent lain. Soalan tu tunjuk kat siapa? Tuju kat siapa? Untuk bos-bos lah. Okay, so Okay, aku rasa benda-benda tu hang yang pilih kan. So hang jawab sebenarnya keputusan kita berdua. Jadi tak apalah. Aku cuba jawab Okay. Soalan dia tadi, apa kelebihan? Depa apa kekurangan yang lain? Kelebihan dia adalah kelebihan apa semua yang kat sini yang tak ada dekat kawan-kawan nampak yang lain. Kurang soalan. Jawab. Macam susah. Okay, tak lah. Okay. First kali, macam aku cakap lah, aku bukan menilai dia hampa daripada segi konten je. Aku menilai juga hampa dari segi luar kamera. Pergaulan. And then hampa punya dalam konten pun perform. Kalau ikutkan dekat true tu, penyikiran tu, aku tak tahu nak singkirkan siapa. Jadi kalau ikutkan aku nak ambil semua je. Cuma ada something kelebihan yang hampa dekat sini ada yang depa tak ada. So kelebihan tu apa? Nanti semua viewer akan nampak. Okay? Selamat. Jawapan selamat. Okay, next. Okay, alright. Okay bos, soalan ni saya tuju kepada Faiz. Apa perasaan hang time hang naik, hang seorang je lelaki? Hang jawab dengan jujur. Ini dah lama aku tunggu. Okay, perasaan dia first memang sedih. Memang sedih sampai-sampai seorang-seorang and dia tak ada kawan ni. Tak ada kawan. So jadi at the same time diorang pula palau-palau pula. Dia perempuan palau? Awal-awal dah palau? Silap menilai kita ni. Okay, jadi aku dah ada kekurangan hampa kat sini, yang kelebihan dia akan nampak dah. So rasa lah bukan palau macam diorang kan geng perempuan. So saya lelaki so jadi macam terasing sikit. Tapi Faiz pun macam perempuan je. Walaupun saya macam tu jadi serasa juga sebab hakikatnya kita seorang lelaki. Nak juga rasa. Expect tak yang aku yang akan datang talent yang seterusnya? Jujur ke? Jujur. Aku tak expect. Sebab aku expect orang lain. Jujur sebab jujur. Sebab aku tak expect hang. Aku expect orang lain lagi. Hang macam second choice. Mungkin kalau dua contoh yang first masuk orang lain, mungkin kedua Ayib. Mungkin. Tapi ada dalam list lah. List ada lah. At least ada dalam list. Okay, dah lah Ayib nampak dia sakit tu. Sebab kat sini pun dah terasa. So Ayib boleh duduk dah. Terima kasih macam. Okay, so next. Okay, ada soalan. Okay, terbalik, sorry. Okay, soalan Kis nak tanya pada Ayib. Soalan ni serius. Sebab Kis tengok benda ni berurutan. So soalan dia Ayib, tengok betul ke kecil Ayib ni bau kari? Macam ni. Okay. Kis buat roti canai kat sana dulu. Ada kuah kari? Ada. Kis tahu bau dia macam mana? Tahu? Try bau dia. Fala fruto pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que você se Try bau tengok. So betul ke tak? Ada mak encik si KO yang tu pandai buat cerita. Aku bagi sungguh sekejap ni. Okay. Tanyalah kami nak jawab ni. Okay, next. So, Pika nak tanya dekat Bos Nazrul dengan Alfa. Okay, kan korang kan ambil Pika kan? So, apa yang potensi korang nampak dekat diri Pika berbanding adik Pika? Okay.
Serius nak jujur. Kalau jujur nanti sakit. Siapa yang sakit? Adik ke kakak? Dia yang sakit. Dia? Yes. Tak apa, at least tak apa ni. Okey, sejujurnya kalau dari segi potensi, duduk bisa duduk. Okey. Dari segi potensi jujur cakap memang tak ada. Oh my god. Ini sakit weh. Bos. Bos, kan drama air mata saya lagi. Okay. Tak gerak. Ah. Okey. First potensi yang aku nampak dan juga Aufa, and sebenarnya yang menilai ni bukan aku dengan Aufa je. Semua staff kru, termasuklah editor. Sebab apa? Editor yang edit hampa apa semua. Jadi dia nampak apa yang hampa buat, apa yang hampa cakap. So potensi apa yang Pika ada, why Pika boleh duduk dekat kursi ni dah jadi permanent. First kali Pika ni dia lantang bersuara, bercakap. Yes. Walaupun lantang bersuara, dia masih ada lagi batas hormat, respect tu. Tapi dalam konten okey. Senang cerita, mulut paling jahat. Mulut paling puaka setakat ni adalah Pika lah. Jadi hampa semua ni hati-hati noh kawan dengan dia ni. Yang boleh lawan, okey? Setakat ni. Okay, kalau bukan why Betty, sebab si Betty ni dia nampak lagi sifat malu dia tu. Dia apa nama, mostly bila dalam konten, kalau rasanya viewer pun lebih nampak. Kalau dalam konten Pika lebih sikit lah daripada Betty. Tapi kalau kan dua-dua pun dah baik. Okey. Jadi saya pula ada soalan untuk si Pika. Blok true lagi pak. Yes. Okey. Cantik. Memandangkan konten penyingkiran, Pika cakap Pika akan bagi slot untuk Adik. Tapi why bila dah dapat permanent tiba-tiba Pika adik yang pun entah ke mana? Okay, Pika boleh jawab Actually Pika dia tanya adik, dia nak masuk tak? Kalau dia nak masuk, Pika boleh je sweat. Sebab Pika tak ada masalah. Sebab Pika tahu macam mungkin ni rezeki Pika yang dapat, faham tak? So macam kalau dia nak pun, dia nak slot Pika boleh ambil. Tapi dia macam tolak, maybe sebabkan korang ambil Pika atas Pika, bukan atas adik. Faham tak? So mestilah korang nak Pika, bukan adik. So dia pun hormat juga keputusan bos tak nak ambil dia apa semua. Bukan tak ambil dia lagi. Tak ambil lagi? What? Kenapa? Akan ambil ke? Confidentnya. Lepas tu, so dia macam okey je lah. Sebab Pika pun ada tanya dia juga, kalau kau nak masuk, kau masuk lah. Pika okey je, nak keluar apa semua, tak ada masalah pun. Faham tak? Sebab kita orang adik-beradik, kalau bukan Pika, dia pun okey je. Faham tak? Saya sayang adik saya korang. Aku dah cakap, saya sayang Betty. Okey, apa perasaan Pika? Pika semua ni. Alah, dia dah tuju soalan kat kita, dia tanya dia balik. Okey, apa perasaan Pika daripada audition datang berdua, orientasi datang berdua, tiba-tiba dekat sini seorang? Dia pancing menangis ni. Of course lah sedih. Nak senangis dah. Kenapa bersedih? Adik dia bos. Adik dia. Sebab dekat orientasi kat audition dia bertahan ke adik dia. Ya. Dekat orientasi dia bertahan ke adik dia. Kenapa? Tapi tiba-tiba permanent dia. Ya, dan nampaklah Pika lebih happy. Adik mestilah sedih sebab kan sebab semua benda kan Pika buat dengan adik. Lepas tu kita orang kan jarak setahun seorang je. Lepas tu dia tak ada dia, Pika rasa sedih lah juga sebab Pika banyak dengan dia. Janganlah nangis. Tu je, jangan tanya. Okey, alright. Okay, so jom. Next soalan. Okay, soalan ni saya nak tuju kepada Kiss. Okay, sebenarnya soalan ni lama dah saya nak tanya. Daripada orientasi saya nak tanya, tapi tak ada kesempatan. So, soalan dia, okay Kiss, kalau korang semua tahu, Kiss ni AIT pun dah, Miss Team pun dah, tu pun dah. Lepas tu, Nasfa lagi. So, kenapa Kiss still try hard, orang cakap lah, nak cuba lagi Nasfa ni? Tapi kalau pandangan saya nampak Kiss ni jenis orang yang tamak sikit lah. Macam tu lah. So, saya pendapat saya. So, kalau saya tanya Kiss sendiri, kenapa Nasfa? Sebab sebelum ni Miss Tina dapat, AIT dah dapat, semua dapat. So, tak cukup ke?
Okay, terima kasih untuk soalan tersebut. Okay. So, kenapa Nasfah pula lepas KAI, lepas KIS, Mistin? Sebab KIS baru 19 tahun. KIS seorang yang selagi KIS rasa KIS boleh cuba, KIS ada peluang, KIS boleh cari pengalaman lagi, KIS akan go on. And ni sebab mama papa KIS pun support. So bagi KIS, ni yang KIS minat. Dan KIS rasa ni adalah peluang kedua untuk KIS. So nak kata KIS tamak, of course dalam hidup ni kadang-kadang kita kena tamak untuk kita dapat something yang baru. Jadi gitulah. So saya try ni untuk ke YouTube lebih dalam lah. Okay, nak tambah sikit. So Kisha cakap tadi pengalaman. So tak cukup lagi pengalaman sebelum-sebelum ni ke? Tak nak bagi kat orang lain ke? Tak. Macam sebab rasa macam slot ni sepatutnya bagi dekat orang lain untuk pop up lagi. Sebab Kis dah ada pengalaman banyak dah. Di luar negara semua, bidang bisnes pun dah, bidang content creator pun dah. So tak cukup ke pengalaman tu? So kiranya Pak Itam Boki ada kat sini ke? Bukan, just tanya. Soalan. Bukan Kis, bukanlah dia takut siapa nak berniaga OT channel kat ni tu. Tak adalah. Bagi KIS, betul. Tapi kalau dah kata rezeki KIS juga, macam mana? So, bagi KIS, ni adalah rezeki juga. Ya, memang KIS tamak. Senang kata KIS memang tamak. KIS nak ilmu lebih. Baik, saya kena tahu dia ni muda 19 tu dah tua. Okay, saya tanya je. Sebab dah lama. Daripada AI lagi saya tanya benda ni. Sebab AI Kayaknya dia simpan lama dah. Pining geram. Yes. Jauh nonton ni no. Oh, baru nampak laki sikit tadi nampak macam mana. Saya laki kot bos. Okay, next. Bos, soalan ni saya dah penat sangat nak jawab. Okay. Soalan ni orang duk tanya kat saya. Saya dah penat nak jawab soalan ni. Soalannya berbunyi, betul ke AI Alpha dengan AI Nazrul dah keluar AI team? Apa cerita ni? Aduh. Sila jawab. Kalau saya pun banyak tau. Ya ke? Bukan setakat hampa je, kat kami pun sama. Okay. So dekat sini aku just nak bagi tahu lah kan, declare apa semua. Sebenarnya mungkin orang yang ikut kami punya perjalanan daripada AI team, dia akan tahu yang kami ni dah release apa semua. Dan mungkin ataupun supporter-supporter yang baru ni, baru tengok AI team, mungkin dia anggap kami dah keluar AI team. Sebenarnya release je. Release tu bermaksud kami tiada lagi dalam Liga AI team. So Dengan maksudnya Liga undang-undang. tu tak perlu pergi ke office, tak perlu. tak ada dalam main channel lah. Tak ada rule lah lebih tak ada kurang. rule, betul. So kami dah diberi kebebasan setelah kami dah 3 tahun. 3 tahun bersama dengan AI team. Jadi sebenar-benarnya kami bukan keluar AI team, cumanya kami di-release. So ramai lagi batch-batch kami yang dah di-release. Cuma tinggal lagi beberapa orang je dekat sana. Dan bila kita dah release ni, aku dan Aufa buat keputusan untuk why not kita ambil talent, kita buat team kan, supaya apa yang aku ada dan juga Aufa aku boleh bagi dekat hampa. Macam tu. Tak salah kita nak kongsi. So benda ni pun berkembang, betul tak? Betul. Okey. Sebab itulah tim Nasfah wujud. Faham? Okey, dah terjawab. Dah bos. Apa jangan nak tanya lah. Okey, next. Saya ada soalan. Okay. Soalan saya untuk Kak Wani. Okay. Okay. Okay, Wani, sorry. Okay, Wani. Okay, dekat orientasi. Kak Wani dicop oleh viewer dekat komen seorang yang gedi over. Betul. Gedi over baby lah apa semua. So kisah nanya, adakah itu karakter betul atau buat-buat untuk naik, untuk orang nampak sebab tak ada bakat lain? Macam tu. Jahat juga Nathan ni. Tak ada bakat lain saya boleh nyanyi. Cuba. Apa Itu lagu sedih tu. Lagu sedih. Ada lebih dah sedih. Jahat lah jangan Okay. Kalau untuk karakter konten je Wani gini. Kalau tak dapat weh. Kalau tak dapat masuk Nasfah team tau. Lagi satu. Tengok TikTok tak? Penuh muka Wani tau. Ni yang tengok ni tolong edit sekali. Gitu. Konten begini, luar konten begini. Pegang set. Betul. Itulah. Kita slay, kita gedi, kita manja-manja dalam konten je. Kalau kat luar, gitu. Let Okey, aku just nak
bagi tahu sikit kan. Why Wani terpilih sedangkan orang cakap dia slay, dia cakap dia gedik apa semua kan. Okey, bagi aku Wani ni dia slay yang bukan ke arah T20. Faham tak maksud saya? Kalau bukan saya nak hina B40 ataupun T20. Dia kalau yang slay T20 ni Bos. Bos maksudnya yang ni B40 lah. Bukan. Tapi dia macam ke kampung sikit lah. Bukan. Okey, senang cerita dia bukan T20 ke B40 dia macam ni. Wani ni walaupun dia slay tapi dia tak cover. Jadi dia senang cerita dia tak malu. So untuk jadi content creator ataupun entertainment, untuk entertain orang, dia tak boleh cover. Sebab tu kita ambil Ayib dengan ni tak berapa nak handsome. So nanti kalau ambil handsome pula, jenuh duk cover handsome. Gitu. So gitulah kenapa kita ambil Wani ni, sebab walaupun dia slay dia gedik, cumanya dia itu karakter dia. Dan karakter dia tu yang orang boleh terima. Betul. Comel, alamak. Dia tak nampak dibuat-buat. Yes. Okay? Alright. Boleh? Boleh. Okay, next. Siapa tak tanya lagi? Kat siapa pula? Kat kita. Dia sakit ni bagi ni. Soalan ni sebenarnya nak tanya kat semua perempuan. Tapi tadi obviously memang nampak Wani lah. Tadi kan ada sebut pasal Betty dengan Pika. So korang just macam sedih lah Betty. Tapi lepas tu Wani pun at the same time, Betty macam nangis lah. Tapi kenapa bukan Mira? Kenapa korang tak sebut pasal Mira? Nathan ni. Okay guys, untuk ketahuan itu bukan soalan daripada Mira. Itu daripada mereka. Ada apa dengan Mira ke? Tak, daripada hari tu lagi. Daripada surat cinta lagi tau korang. Tapi betul geng, kenapa dia pun tak pilih Mira geng? Betty, apa cerita ni? Okay, first of all, kita orang rasa macam Mira dah tak ada peluang sebab tersingkir dah. So kita rasa macam mungkin Mira tu dah out of list. Kalau to be honest, Ayib tak payah ambil lah. Tak payahlah out of list terus lah. Gitu. Kita orang fikir macam Mira dah out of list sebab dah tersingkir. So Betty masih ada harapan untuk esok. Mana-mana orang aku tisan. Okay, kenapa Betty? Tapi Fahmi dengan Kim Yoo pun masih dalam list. Kenapa still bertahan Betty? Sedangkan tadi ada first Faiz seorang lelaki. So korang ada Betty. Kenapa tak sebut je Mira dengan Betty sekali ke apa ke? Ke korang memang ada something yang dengan tak tahu? Kita orang bias. Kita orang select. Betul. Betty tu hari tidur sekali, hari peluk sekali tau. Takkan nak peluk Fahmi pula. Betul? Okay, so sebab apa? Sebab Kak Mira ni dia orang ada bagi tahu kami something. So kami macam okay, tak apalah. Tapi bukan kita orang tak nak dia, kita orang nak dia. Tapi dia macam dia sendiri macam tak apa, korang pergi je. Dia okay. So buat apa kita nak kena nak kena paksa dia. Pertahankan orang yang memang Tapi hang kena faham. Hampa yang belum tengok konten penyingkiran, Ayib pun tak apa balik rumah teriak geng. So itulah dia. Tak, Ayub kalau Ayub tak dapat apa, kita orang tak pertahankan. Ikut hang. Hai, tak ada adik balon kakak pula ni. Memang gedik. Okay, lagi soalan sebelum kami nak tanya hampa semua ni. Okay. Aku nak tanya lah. Tanya. Aku nak tanya Ayib. Ya bos. Okay. Sebab soalan tu tadi aku dengar. Okay, kan selalu di orientasi, aku ni selalu bagi hang dengan Betty. Tetapi tiba-tiba Pika yang ada kat sini. Apa hang rasa? Bangga Majid. Saya bangga. Tapi Betty lu tetap brother gua Betty. Lu tetap brother gua. Tapi saya tak ada apa-apa dengan dia geng. Saya okey je. Tapi kan Orang kata ni patah tumbuh hilang ganti tak apa. Patah tumbuh hilang berganti. Ni baru nyanyi. So ada apa-apa lagi soalan? Okay, aku ada soalan. Soalan itu adalah untuk Wani. Asyik Wani je kena nyanyi. Tak Wani Pika. Tak apalah. Soalan ni untuk semua. Okay. Boleh? Kan aku cakap dekat konten aku, kemungkinan kita ada surprise lagi kan. Kita Konten ada mana surprise. Konten pengenalan. Kau nak masukkan depan ni. Betul. Ya.
So, jika diberi pilihan 5-5 ni untuk digantikan dengan siapa-siapa yang pernah, hampa nak buang siapa kat sini? Oh, boleh pilih siapa-siapa? Boleh. Hampa berfikir. Kau fikir? Ada orang baru pula. Okey, dah nak gantikan dengan siapa? Betty. Betty. Okey, Fika. Ika, buang siapa? Buang siapa? Ganti dengan siapa? Oh, betulnya hang buang aku lah tadi, betul tadi tu. Kalau pick up, janganlah. Maybe Kiss. Sebab Pika rasa Kiss dia banyak lagi peluang dekat luar. Faham tak? So yang kebanyakan atas ni semua pada zero. Faham tak? So macam kalau Pika rasa even Kiss dia tak ada kat sini pun dia still lagi orang kenal dekat luar. Dia ada fan base dia. So semua orang tahu dia. So kalau Pika fikir maybe buang Kiss dengan adik gue. Alah, kroni. Kroni ada apa ni? Okey, Kiss. Kiss. Buang dia ni. Buang dia. Oh, boy pula molek oh. Okey. Tapi kira jahat gitu. Saya rasa kalau diberi pilihan untuk buang, dia sendiri boleh? Tak boleh. Okey, saya Wani kot. Sebab Kak Wani dia ada cerita kat saya yang dia boleh survive dekat luar. So bagi saya dia boleh pergi jauh lagi dengan dia ada rupa, dia ada karakter. So kira saya boleh pergi jauh lagi. Saya maksudnya pergi jauh-jauh macam tu. Keluar pergi jauh-jauh. Saya kalau macam ni saya nak lebih menjauh. Takut sebab tidur sekali kan. So Kak akan tukar dia dengan Kak Un. Kalau Aik, Kalau saya, buang semua. Ambil saya seorang je. Tak ada geng. Kalau saya Pikah kot. Buang Pikah, ambil K-On. Sebenarnya geng, K-On tu dia tak keluar perangai dia yang sebenar lagi. Tengok konten-konten yang sebelum ni, tapi semua berbakat geng. Kalau bagi pilihan saya, buang Pikah, ambil K-On. Jangan ambil Betty. okey, soalan, kenapa bukan Kimio? Kimio, hampa tak tengok Kimio punya YT. Kimio dah boleh, dia punya dah ada kerja dia yang bagi saya tak lama lagi. Kalau dia tu lagi kan, mendunia. Ingatkan buang Pika ambil Betty kan? Tak bayar. Okey, Faiz. Okay, kalau untuk saya Kiss. Sebab macam Pika cakap, Kiss memang sebelum ni pun dia dah banyak experience and banyak fan base. So dia kat mana-mana pun dia boleh survive. Apa kata kita bagi je kat orang lain untuk ambil peluang ni. So kita nampak dekat sini yang Faiz ni dia memang berdendam dengan si Kiss. Personal lah bawa saya. Tak. Personal. Tak, memang So kalau nak ambil, saya rasa Mira. Yes, sebab Mira ni dia dengan korang je senyap, tapi maksudnya tak bukan. Geng, dah nampak geng, tujuan Faiz kat sini untuk bercinta, bukan untuk jadi YouTuber. Dengar. Sebab Mira ni dia nampak je senyap, tapi dia ada karakter. Sebab tak best kalau semua bising. Sumpah tak best. Lagi-lagi sebelah ni tak best kalau Okay, kalau nak Mira jadi ayam macam Mira, tengok. So apa kata kita ada yang macam ada yang macam so ada yang macam senyap, ada yang macam Pilihan Faiz Mira. Tapi tadi Faiz mengharapkan lelaki dan lelaki itu adalah Kimio. So kenapa tak pilih Kimio? Dekat konten sebelumnya kan? Yes. mentah. Sebab dah masuk yang yang dah masuk. So kalau Ya, apa ada personal ni? sebab kalau keluar perempuan kan dia perempuan macam tu. Tapi macam tu lah. Kalau saya keluar Aik, saya ganti Kimio macam tu contoh. Okay, Pika nak tanya dekat Faiz. Kan Faiz cakap Mira tunjuk karakter dia dengan Faiz. Dengan kita orang dia tak ada pun tunjuk sangat karakter apa yang dia tunjuk kat Faiz. Ke korang ada sleep call ke, on call ke?
Hati dia berputik ke? Saya tak cakap pun yang dia ada karakter dengan saya pun. Cumanya sebab buat pengetahuan korang semua dekat orientasi saya, sebab dia pada awal-awal dia senyap. So saya cuba bercakap dengan dia. Apabila bercakap dengan dia macam dia okey sangat. Kalau dia dah bercakap, so dia dah keluar karakter dia. So dia tak ada malu-malu pun. Sebab awal-awal dia malu-malu tu sebab dia tak bergaul lagi dengan orang, dia tak kenal lagi orang. Apabila korang bergaul, so dia okey. Macam tu. Sebab saya dalam kalangan perempuan, saya dengan dia rapat lah. Saya dengan dia paling rapat lah dari kalangan perempuan. So dia tahulah dia macam mana. Tapi sayang, dia tunjuk karakter dia dekat hang, bukan dekat bos. Itu je, geng. Itu je. Ya, saya cuba tunjuk kat bos. Macam tu. Okey, tunjuk karakter dia jadi ayam depan, tengok. Okay, so kau rasa ada Dah. lagi kau soalan? Tak Kita ada. mau sikit, nak lagi yang pedas ke ni? So aku rasa itu Itu je. je. Apa nak bani tu? Tak bani. Apa tak bani? Tak bani. Dah lah konten tak naik. Tak lagi tak naik. Okey, alright, okay. So aku rasa itu je konten aku. Tahniah kepada semua kelima-lima hari. Betul. And yang tak terpilih jangan risau, apa jangan putus asa, insya-Allah ada rezeki Betul yang pekik siapa je. Sebab Betul. aku dengan Nazrul dah plan kami dah setinggi gunung. Oi, Betul tak? betul. Sama just tunggu je. InsyaAllah mana apa bersama dengan depa kita tak tahu kan. Apa-apa pun nantikan surprise. Surprise. Okay. So aku rasa itu je lah konten aku. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, alright. Tapi sebelum tu Nazrul nak beritahu hampa boleh support kita punya talent apa Betul, semua. follow depa. Boleh pergi cari dekat TikTok apa semua, support dia orang, and hampa dah boleh pilih dah favorite talent apa, support, okey? Yeah. So jom. Thank you guys. Kita jumpa pada next video. Bye-bye. Assalamualaikum.